Hai guys, bertemu lagi kita hari ni. Hari ni kita buat kuih seri muka pandan wangi sangat. Ini yang dah siap kita potong-potong susunkan. Kita nak bagi kat jiran. Ada banyak ni hari ni kita buat. Jadi cantik macam ni. Dah siap. Happynya kita, alhamdulillah. Okey, ini yang kita nak makan kat rumah. Kita simpan separuh untuk dulu kecil. Mula saya kukuskan beras pulut letakkan santan sikit, garam sikit bagi berlemak untuk lapisan bawah dia. And then ini lapisan atas dia kita blenderkan daun pandan, kita tapis, kita dapatkan pati dia. Sebab kita nak air pandan yang wangi tu bila kukus tu wangi sangat. And then kita letakkan tepung gandum 2 cawan saya pakai dalam 2 cawan macam tu. And then tepung jagung setengah cawan, letakkan garam, gula. And then santan 1 cawan, telur. Pati santan yang kita perah tadi. Pati pandan, maafkan saya. Lepas tu kita masukkan pewarna. Kita mixerkan, nak bagi dia sebati. Pulut yang dah siap tadi, yang kita kukus tadi, kita tekak-tekakkan dia dalam kaserol bagi dia padat bila dia potong tu cantik je nanti. Nampak tu berkilat je. Okey, kita letakkan pati atas dia lapisan atas dia kita kukus 30 minit macam tu. Lepas kita test dah siap, kita test melekat ke tak melekat. Lulus. Ini dah potong-potong, dah siap. Selamat mencuba guys.